Dalam dunia hari ini, terdapat peningkatan dalam prevalence masalah perkembangan dan tingkah laku. Terdapat pelbagai sebab yang diperkatakan untuk perkara ini. Antara sebab-sebab tersebut ialah perubahan gaya hidup, peningkatan dalam kelahiran pramatang. Jadi prevalence semasa masalah perkembangan adalah sekitar 6 hingga 7% dan 10 hingga 12% untuk masalah tingkah laku. Ini adalah angka yang membimbangkan, tetapi intervensi awal memainkan peranan penting dalam memperbaiki hasil untuk kanak-kanak ini. Jadi, mengapa pengenalpastian dan intervensi awal itu penting? Neuroplastisitas adalah jawapannya. Neuroplastisitas ialah keupayaan otak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini berlaku sepanjang hayat, terutamanya dalam 5 tahun pertama kehidupan, kerana tempoh ini adalah sangat penting untuk perkembangan otak. Jadi pengenalpastian dan intervensi awal pada masa ini memberikan hasil yang terbaik untuk kanak-kanak ini dan membantu mereka mencapai potensi maksimum mereka.